Hai, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari. So, hari ni adalah pada 11 Jun 2026. Macam biasa, saya Vin Haziq. Jangan lupa untuk follow, like, komen dan share. Baik, insyaAllah kita nak melihat kepada pergerakan FCPO untuk sesi petang akan datang. Kita nak menjangkakan apakah plan kita, apakah yang kita nak lihat lah. Okay. So, sekarang ni kita melihat kepada movement 5 minit. Kalau kita add lah sedikit indikator MACD, saya nampak ada sedikit diverge. Diverge tu dia tak sama arah. Yang mana this one kita ada harga pergerakan membuat higher high di sini. Pergerakan kita nampak membuat higher high, but we can see MACD di time frame 5 minit. Saya menggunakan time frame 5 minit. Dia bergerak ke bawah. Okay. So ada nampak sedikit tidak sama. I mean diverge. Dia tak bergerak confluence. Dia bergerak diverge. So which is I can say adalah indication untuk berpotensi untuk ke arah bearish. Okay. So for now, tapi sekarang ni kita lihat kalau kita ambil 30 minit. Okay, 30 minit sekarang ni kalau kita nampak kita ada satu candlestick candlestick bearish iaitu hammer dekat sini. Shooting star. Hammer tu kalau yang ke atas kan. Okey. Okey, sekarang ni, jap. Sekarang ni, jangan saya tukar dulu. Okey. So sekarang ni people kebanyakannya akan menjangkakan okey, dah mula sell ni, mungkin ada yang sell dekat half of the body ke kan. So sekarang ni diorang still akan cuba looking for sell sebab dah nampak ada hammer dah break, dah cuba macam-macam fake out something like that. Okay, so sekarang ni diorang punya stop loss should be kebanyakannya akan berada di kawasan atas ini, betul tak? Okay. Dan kita lihat kat tadi ada nampak macam MACD kita nampak macam ada sedikit divergence, macam tak berapa cantik sangat kan? Okey, jap. Oh, okey. Okey, di sini nampak ada sedikit divergence tadi macam saya bagi tahu. So, apa yang anda boleh cuba tengok dan nantikan adalah kita tunggu petang ni. Kita tunggu nanti dia dah test level ni balik, dah test level 4875 ke lebih kurang. Sebab stop loss kebanyakan kat atas ni kan. Dah test level-level tu, kemudian kita menanti price action. Dan kat sini ada satu kawasan juga kot. Di sekitar level-level sekitar area sinilah. So kita menanti for price action. For price action untuk kita nak counter the trend. Kalau kita tengok kepada uh, kalau kita lihat kepada fish fork pun kita nampak dia berada di middle line. So bila dah test dekat middle line ni nanti, kita akan cuba looking for bearish movement. Sebab dekat sini I believe akan ada ramai yang letak stop loss dekat kawasan-kawasan atas daripada hammer ini, shooting star ni. Bearish movement ni. So kat sinilah reaction-reaction yang kita nak nantikan. Okay. So kita just set alert, kita tunggu untuk sesi petang ni macam mana. Okay, jika ada maybe kita akan looking for bearish movement. Okay, untuk ke arah bawah. Alright. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.